Vaping dan juga merokok ni, the chemical compound tu clear cut, it's carcinogenic. Ada 4 penyakit besar dekat Malaysia ni, antara pembunuh utama rakyat Malaysia. Kalau kita tengok statistik dalam 2 dekad ni, 20 tahun kebelakangan ni, nombor 1 adalah cardiovascular death. Maksudnya jantung lah. Serangan jantung. Orang mati, pembunuh nombor 1 adalah serangan jantung. Yang kedua adalah pneumonia. Pneumonia ni jangkitan pada paru-paru. Okey. Yang ketiga adalah stroke, dan yang keempat kalau tak silap saya kanser ataupun kemalangan jalan raya, macam itulah. Tapi the top 3 is there lah. Maksudnya you ada serangan jantung, you ada pneumonia which is paru-paru, dan yang ketiga adalah stroke. Dan kalau kita tengok vape dan juga rokok ni adalah penyumbang terbesar kepada ketiga-tiga penyakit utama ni. In what way? Secara detail dia adalah macam saya sebut tadi, chemical compound dalam rokok dan juga liquid ataupun vape liquid ni adalah chemical yang carcinogenic. Carcinogenic ni mudah faham dalam bahasa masyarakat, adalah benda apa yang boleh trigger untuk proses cancer cell tu bermula. Oh, cancerous lah. Yes, betul. Itu sebab tu dipanggil carcinogenic. Sebab kita memang sekarang ni, kita dari segi pemakanan dan sebagainya, super processed food dan sebagainya, itu dah satu pendedahan, dan banyak dokumentari dah dibuat. Even processed food pun boleh jadi bahan yang carcinogenic lah, yang boleh menyebabkan cancer proses tu start. Tapi benda tu kita tak tahulah spesifik dekat mana. Cumanya e-cigarette, vaping dan juga merokok ni, the chemical compound tu is clear cut, it's carcinogenic.